ni kita ada kayuhan sikit. Kita nak bikin laluan MTB Jambore yang kami akan anjurkan tak lama lagi, next year bulan 2. Rider monsoon Sorry rider monsoon. Sorry. Okey, nak bawa kereta sebab dia nak keluar cepat. Buat otai kita ni Abang Fendi. Kita bawa orang asal lah orang sini. Orang asal. Orang yang memang tempat dia. Kan, okey. Berapa lama dah kayu? Ada 2-3 minggu macam tu. Tetapi okey je, stamina ada lagi. Kita cuba kita tengok macam mana. Okey, jom kita cari jalan. Inilah pintu masuk setelah pasal terkesan. Macam mana? Kita tak pergi Tipisah tu. Kita kena tunggu apa Fendi? Maksudnya dia dah kayu dah tadi? Dia dah kayu dah daripada rumah tu. Ini dia mungkin dia kata kurang tenaga. Okey. Okey. Dia kata lama tak kayu lah. Ya. Kita tunggu dia. Mula-mula kita tengok trail yang ada. Sebab dia akan bawa naik kereta. Sebab dia kata dia akan bawa kereta tu. Lepas tu yang saya tahu dia kata sebenarnya besar sebab dia bersambung dengan KYP ni. Tanah dia bersambung dengan KYP. Cuma jalan off-road sikit kita kena explore. Off-road tu terus sambung dekat tu lah, KYP lah. Kita nak join. Kuasa aman kau ada juga? Okey. Jom. Bukan kita lalu dalam ni. Ada lagi tempat. So hari ni betul-betul explore. Ini laluan yang boleh untuk kita buat baru. Okey, kita menuju ke Taman Pertanian ni. Taman Pertanian Sultan Ahmad Shah ataupun Tipisah. Kita nak tengok laluan dekat situ. Boleh tembus sampai mana untuk laluan MTB. Okey, kita dah sampai Taman Pertanian Tipisah. Dia kata dia nak tunjuk dalam-dalam dulu. Kita tak pergi masuk lah. Okey, kita jumpa PIC untuk Ain ke? Ya saya Ain. Okey. So Yasmin dia lagi Yasmin dia on the way. So sekarang ni lama je apa? Tar dulu lah. nak dia tak? Yang tar dulu. Nanti saya semua ni. Okey, kenalkan Haji Faizal. Morning. Logan, Rizam dengan Fendi lah. Nak bawa dengan apa? Dengan basikal ke dengan kereta? Dengan motor. Tapi kita tunggu Yasmin dulu boleh? Boleh, tunggu pun. Okay. So first tu saya explain dulu lah pasal Taman Pertanian. So kawasan Taman Pertanian mereka.
Tu berpagar ke tak berpagar? Berpagar. Yang berpagar tu 260. Ya betul. Kalau yang dua pagar tu besar lagi. Dalam dua pagar jadi KYP tu kita punya tanah sebenarnya. Jadinya tambah tolak memang 260 ekar. Kalau dua pagar. Oh, tapi dia tak berpagar kan? Dia tak berpagar Kota Simpan. Yang 3 segi ni dekat Kota Sah belakang sana. Yang ni dekat yang hijau sana. Oh, laluan yang TMB punya line tu. Oh, TMB line tu termasuk Tipisas. TMB punya line. Ni TMB punya line ni kan? TMB punya line ni masuk Kota Simpan. Oh, masuk Kota Simpan. Tipisas yang warna kuning ni. Yang warna kuning tu. Termasuklah KYP. Jadi saya bawa jalan hutan satu lagi. Tapi kita masuk kejap tu kita pusing. Jalan hutan. Boleh je. Jalan tar lah. Dalam hutan tu ada jalan tar. Boleh je. Mula-mula kita nak jalan tar dulu tak? Pernah ukur tak satu loop tu? 5.2 km. Okey dah tu. 5.2 Nanti km. tu kalau SC lepas dah tu. Tapi tak termasuk KYP lah. Kalau masuk KYP mungkin lebih lah. Mungkin KYP tu macam mana kita nak pergi dia ada jalan. dia ada jalan daripada jalan Tipisah. Tak ada pagar langsung. Memang jalan Jalan tar? Jalan tar. Oh, jalan. Oh, ya ke? Jom kita start Ricky. Ada lah. Patut bawa kasih. Ada juga ikan air lah. Oh. Yang air daripada tempat lah. Lepas yang tak boboh. Sana oh, Pok Arwah ni. Dia buang habis. Jadi satu. Oh, besar tasik ni. Wah. Ini orang buat aktiviti yang ni macam dengan semangat semua kan. Okey. Orang buat kata ni lah. Orang buat macam apa water whatever kan. Kata ni lah orang buat. Jadi dia buang lagi. Oh. Kita angkat sikit lah basikal buat turun bawah. Okey. Saya jumpa kat bawah sana. Saya ikut dalam bawah. Ni ada laluan lain ke? Ni ada laluan ni sebenarnya. Tapi kita tak maintain Jalan ni ada jalan lain. Ada jalan raya, ada jalan tar. Yang 5 kilo tu termasuk ni lah? Tak, masuk ni lah. Ini lah? Kalau yang tu lagi jauh lah. Tapi tak boleh lalu. Ini gambar tu tak? Kalau ada ingatan lagi nak buat event tu, kalau kita dapat event manager yang nak macam tu, Rasa kita kena buat Trail, kalau kita nak buat event, trail kita decide kita nak buat. kita kena decide. Bukan event manager dia jaga kat kemah je. Keluar balik kat Petronas tu, Kota Sah. gambar dulu. Ni ambil gambar tu apa-apa. Nampak tu? Wah, okey, professional fotografer. Jom.
So Tak mungkin dah lalu lah. Lalu lah. Lalu lah. Dia memang behavior dia macam ni. Ada musim luruh. Dia akan gugurkan semua daun dia. Nanti dia dah musim panas. dia ada pokok kan. Dia tak simpan. Oh tu lah. Kita simpan ni. Oh, tak ada dah orang lari sampai sini kan? Lari sampai sini lah. Sampai sini ada orang lagi. Tapi masa tu okey lagi kan? Okey lagi. Masa tu dia bersih lah. Bersih dah. Cuma pecah pokok ni dia behavior dia. Memang kalau musim macam musim tergujuh dia akan gugurkan semua daun dia. Di mana kita nak bersih? Oh, di sini lah. Lalu basikal bawah ha. Basikal bawah. Kalau kita buat race kita, basikal kalau lu bawah zoom gitu. Dia actually ada laluan ni. Kena maintain sikit lah. Boleh. Laluan kat mana? Ni bawah ni dia off road sikit lah. Ini dia belok ke sana. Sebab ni pokok tumbang ni. Baru ni pokok tumbang. Jadi macam ni. Nak patah balik kan ikut ni. Kita basikal. Kita tengok cara builder. Ya? Tak balik lah. Kalau panjat pokok tu boleh panjat. Boleh je. Kalau kita nak lalu ni panjatlah pokok. Tinggi ke? Tinggi tu. Panjat pokok. Tak tu panjat. Aku buat trail ni kan. Jam tu boleh tu jam tu. Okay, kalau bawah ni Dua orang tu. Dulu basikal. Teruskan. Buat trail. Nama pun buat trail builder. Cuma tu. Okey, ni kita masuk berat sikit. Jom. Guna Oh, tapi tengoklah rider dia. Tengok rider dia. Otai. Okey. Okey. Sekarang. Okey. Pendi dia otai. Logan. Hati-hati Logan. Kita buat ni kan. Jangan sabar dulu beraksi sikit. Bawa pendi ha. Biasa yang nak motor hiking ke main basikal ni orang cakap. Okey, ada ni dalam hutan simpan lah. Okey. Cantik lah kawasan. Weh, berkabut ni cantik ni. Dah berlari. Di rumah hujan berlari tu kita ni. Burus. Itu lah. Takkan. Oi. Awak apa? Oh tu. Dia kan. Pintu pagar ke? Pagar ni kalau itu buka. tengok atas kemauan ni lah orang yang nak. Mana ini akan tembus ke mana ni kalau buka? Hutan simpan lagi. Hutan simpan Pik Galing ke belakang SJKC. Oh. Boleh ya. Ada lagi dalam.
kalau kita lepas tu kita boleh bising lagi. Masalahnya kan Wah, ada lembu lah. dia selain itu yang buat sendiri apa? Macam sama scam semua ada sini. Ya. Lepas tu dia tutup, dia ambil apa tutup api ni. Kau tak dulu ramai budak-budak camping ni. Ni kalau hujan banyak ni, sini air. Penuh air ni. Air. Penuh. Ni dia basah ni. Paling tamu puncak ni lama tak nak buat ni juga orang itu. Air ni kita pun dia. Ni kita balik semula tadi. Ni kita balik semula ke office tu. Ha. Jalan ni pergi kebun durian. Okey, ni kawasan ladang durian. Kebun durian. Pada orang yang buah dah. Ada ke? Ada buah dah. Oh, ada. Lembu tadi siapa punya? Oh, luar. Tapi kita parameter gate kita ada yang pecah. Dia nak makanan free kan. Dia hantar sama Tapi yang baik kelas tu sampok tu masuk kira hilang. masuk dia kira hilang. Malam baru kita tembak 2 ekor. Okey, hanya ukut durian. Okey, bawah tu pun ada jalan lain tu. Okey, ni laluan bawah tadi. Jadi kita lalu daripada atas. Ini laluan bawah. Hah? Apa dia? Oh yang tadi tinggi tu kan? Yang nampak pergi table line. Ni sebenarnya quarter size ni. Daripada quarter size tu kan ada, kalau kita nak masuk simpang ada kedai goreng pisang di jalan ni pula. Betul. Dia masuk ke situ. Oh, dia masuk dekat table line tu. Sebenarnya bagi saya lah, besar juga hutan ni. Bagi orang dia kasih banyak benda boleh buat sebenarnya. Kita bawa orang gitu. Boleh buat tree climbing competition. Track sikit-sikit boleh buat ni. Sebab saya dah masuk dah hutan ni. Memang tebal lagi. Ultra run tu lah boleh lah. Ultra run. Jalan pun boleh juga, tapi kena pandai merancang track. Tak boleh terlalu straight sangat. Okey, kita meneruskan lagi kerja-kerja Ricky je. Ni dah nak tembus ke mana ni? Cantik lah. Ya. Wah, laluan ni. Turun sok ni tu. Tengok kita punya Ni bagus naik, boleh turun. Turun pula. Naik. Naik. Oh, bagus. naik. Tapi sana mesti akan turun. Yalah naik. Nampak atas jauh ni. Kita turun je jalan tak. Nanti tu masih ending. Macam tu. Bila sekali lagi kita boleh masuk dengan motor? Set lah. Betul, kena naik motor. Hari ni santai-santai je. Kalau awak nak tengok, nak buat track, awak kena masukkan motor. Betul. Kita penat.
Basikal ni kau nak berhenti, nak tengok mana tempat kau boleh masuk. Kalau motor kau boleh naik mata turun. Boleh je Tengok nanya. haji ni scrambler lah. Basikal penat lah. Scrambler je lah. Basikal pernah. KYP. Lubuk. Ada dia. Hujan ni. Ada kecil aja ni. Ya, keluar ke IP lah. Oh, semua bukit-bukit ni. Habis sampai sini. Oh. Tapi kita akan buat dia ni untuk orang tu. Saya akan buat macam ada kita. Kita dah bawa kan. Tak, saya nampak ni. Tengok kereta ni. Oh. So ni kita ke mana pula ni? Kita keluar pintu depan. Pintu depan eh? Okey, Taman Buaya. Abang Fendi, kita ke Taman Buaya lepas ni? Dia tak, dia bukan ada sini, belah mana pula? Belakang. Belakang mana? Kalau ikut yang tadi kan di belakang dia, boleh terus. Faham tak? Oh. Tapi itu semua Ha? Semua Tak. Okey, kita dah keluar. Bang, okey dah. Kita pisah. Terima kasih ya. Okey, terima kasih. Terima kasih ya.
mudah, tak payah masuk dalam hutan. Tinggal lain je. Ini poli lah. Belakang hutan ni poli lah. Oh, poli. Ya. Sikit yang ni semua tepi-tepi ni habis semua. Lagi dia panggil kat simpan lagi tu dia ambil. Saya ni kat sana je, depan sana je. Dia kasi letak. Ambil juga. So, tapi tak apa itu. Ada rumah tu ada. Ada rumah lah tu. Itu tempat water treatment mana? Yang water treatment mana? Daripada jauh pada orang. Taklah, daripada Kota Sah pergi situ dulu. Dia cluster Kota Sah dia masuk situ. Faham? Lepas dia bawa keluar. Dia kenapa tak ada tengah hutan ni pula? Eloklah dia buat tengah hutan jauh pada orang. Maksudnya tak ada lah nampak rumah tu lah. Tak, tahu lah tu ada rumah kota tapi so far tak ada. Rumah itu macam lodging je. Jom kita bergambar je sini. Oi, ni nampak lodging area ni. Ini macam lodging. Jom. Kita ni asyik. Nanti dia kata macam tu baru ni. Hutan tu ni. Tempat Mana-mana yang lawa sikit. hutan ni. Banyak dia kita ni. Mana yang cantik sikit. Sini ya. Kat sini je. Dia kurang belakang. Background ni. Buah kedas dah bau. Sedap busuk buah kedas ni. Oh, tentu buat ulam lah. Background ni. Background balak. Background alak. Okey. Jaga sikit kita. Dan trail dulu dah. Sudah dekat point sini. Dulu dia sini. Tak ada masuk lah. Nanti kita roja Kenal. cari orang. Oh tu lah, Taman Buaya. Ini orang Melayu tadi, orang Kelantan punya. Orang jaga Indon pada Melayu pada. Kejap. Dia tutup dah jalan tu. Dia ada forest dah, campur dah, hutan dah. Tapi yang kau tengok aku hiking tu. Oh ni lah. Jalan ni. Yang orang sama keluar Jabu. Tapi basikal tak lagi lah. So basikal memang tak lagi ni. Tak lagi lah. Buat tu je. Dia buat kuari je. Oh, buat kuari. Dulu jalan tu boleh keluar depan poni. Oh, baru ada offroad. Okey, di mana agaknya kita akan tembus ni? Okey, kita tembus dekat sini. Dekat ICRL. So, makin menarik peluang kita ni. Sorry lah. Dia baru buat balik ni. Sebelum ni dia ada crusheran sini. Sorry lah. Kita nak ambil jalan tar tu balik. Apa jalan pakai kayu lah. Kita nak apa? Boleh kayu sini. Boleh kayu. Angkat je lah. Angkat. Angkat. Dekat je lah. So, inilah cabaran kita. Tak lah. Mari turun jam. Oh, tu lah. Kita boleh buat satu titi. Tengok. Angkat sekarang. Ya, ni lah jalan ni tu dah. Yalah. Kalau contoh besok benda ni diputuskan ya. Tak mesti dah. Cuma dia tambung balik ni. Sebelum ni dah dekat crusheran ni. Aduh. Dia tambung balik jalan tan. Mungkin tanah runtuh kot. Hujan. Aduh. Oh. Air lalu kot ni.
Oh gitu. Aku selalu. Oh situ lah tadi yang tu. Ya. Jalan tu mari sini ya. Oh. Tu kejap nak tunggu petunjuk. Nanti kita lalu kot ni ada keluar pula. Oh. Mari jam. Okey, tak apa. Okey. Ini tempat yang kita kena lalu lah. Ada satu kayu atas tu. Tapi kita tembus ke CRM ni daripada belakang Kota Sas. Dan ini daripada sekolah Cina Semambu tu, SJKC tu, dan pergi ke Kota Rosan dan sampai sini. Banyak laluan ni tengok. Sepertinya dia tak ganggu kopi. Ha? Seperti tak ganggu kopi. So kita ramai yang macam orang Kota Sas ni, dia tengok ada yang ya kau lepas apa belakang tu, ada apa belakang tu semua saya tak tahu. Baru macam mana kita buat. Ya. Kalau apa air hujan tu. Tapi kita yang tak Ah. Bawah produk. Naik kami kiri, tadi kita ambil kanan kan? betul. Kita ni semua situ kan? Ada logam sini. Logam sini logam. Okey kan. Ni baru dah episod. Kita nanti baca kotor ni Logan. Sampai rumah sebelum dia balik dia cuci dulu. Kalau kita ambil kanan tadi kita pergi sana kan? Kita ambil kiri tu mari sini. Kita ambil kiri tu mari sini lah. Tak payah ambil lalu tar ni dah. Oh. Okey. Itu dah kata bau ni jangan balok kat sini je. Jaga dulu rotan tepi tu. Tu. Kalau buat pendek-pendek. Tapi ni tak nak. Tu licin lah tu. Derek Logan. Tapi walang-halang sudah kotor, bagi kotor ni.
kita jalan ke kiri. Kalau waktu jalan ke kiri tu, kita naik tar kan. Jalan kiri tu mari sini terus daripada sana. Terus. Tapi dia semak sikit lah rasanya. Semak awak tak lalu je tapi tak sikitnya itu boleh. Tapi boleh lalu. Jadi itu shortcut lah ya. Paling dekat. Okey, paling dekat. Dia terlepas. Dia boleh lepas. Tak lepas. Ada dia dari lawan. Anjing kamu. Tapi akan tiga jalan. Satu luar sama je. Tu taman pertanian pakai sing tu. Tu taman pertanian durian kita lalu tadi. Itu durian tu. Okey, yang pokok durian sepagar tu pagar pokok durian saja. Okey, satu sini dia keluar sana juga. Cuma jalan becak teruk lah, seluk tu. Memang gila lah. Satu lagi yang hardcore yang naik bukit ni. Ini naik bukit lah. Ini kan? Biasa kita daripada sana tu bukit. Itu biasa turun. Naik bukit ni. Okey, satu lagi yang santai. Dia akan jumpa bawah bukit tu semua. Oh ni landai lah. Ni landai. Dia akan kepong balik lah. Kepong balik jumpa sana. So kalau saya untuk like ini. Ini jalan dia naik bukit kan ni? Tu bukit. Tu bukit lagi tinggi. Cuma ni rendah sikit. Tapi berseluk lah tu. Kereta pun tak lepas tu. 4-wheel pun saya tak lalu. Sebab lekat. Sambil tak masuk sini kan. Ada kuda tak? Kuda tu asalnya kuda orang sama losken tu. Tapi dekat dengan benda dia bagi kat orang ni. Tu? Kuda ekor ni orang ni dah semua mati. Tu kan? Ada dua ekor nampak? Ada dua ekor. Jadi ada kata bang tadi. Masih bang. Tahan ni lah, air sendiri. Tahan ni. Banyak lalu kebun-kebun orang ni. Kebun orang. Ambil pula. Dia letak pasir kan? Tanah tu pasir. Itu tanah ni memang pasir. Kalau daripada ICRA tu, kalau masuk ikut simpan kontena tu, ini keluar dia. Ada dekat sana kat ICRA, ada satu kontena di jalan.
Kalau kita tadi kita pergi straight stesen Syariah kan, pergi kiri sikit kan ada tempat bak punya pile batu, stock pile batu kuari tu. Lepas sikit ada kontainer, ada kabin satu. Lepas pada stesen Lepas ada stesen. Kalau kita pergi straight nak keluar kan ada stesen kan. Stesen belah kanan kita ada keluar kontainer. ada satu stock pile banyak tu. Lepas stock pile tahu masuk kiri. Oh, yang kata jalan dia teruk sikit tadi tu. Jalan sini teruk ni air ni air. Buat ni. Ha? Ya. Oh, sebelum ni tak ada ni. Kena kebun durian tu buat. Baru buka je rendah sikit pada ni je. Dia rendah sikit. Dia divertkan masuk ke kebun durian dia. Ni pagar yang tadi ingat tak yang kita nampak? Awak nampak aku tetap parit nak pergi KYP dia ada payah kan? Lepas sini lah. Tengok macam padan ni. Payah tu lah tu. Ni payah ni dekat kalbert ni, dekat pagar tu. Ini tanah hutan ni. Itu tanah orang lah. Ini dekat ada kalbert tu pagar tu. Bukit tu tanah orang dah. Itu yang dia tunjuk tadi segitiga apa? Segitiga tu. Segitiga tu ni. Nak bawa trek kita dah tengok kita sekali kita nak cari dia punya Penaja. lampu tu salah. Di sebenarnya kita daripada sana. Okey, daripada sana kita pusing hutan tu. Betul tak kita pusing hutan tu kan? Tak jauh pada komuniti. Terus kita dah sampai sini. Oh, bagus. Tak turun tolak oh. Bagus, terbaik. Maksimum. Ada lagi reserve ke? Balik. Balik sana habis dah. Ada lagi tak Logan, ada lagi tu reserve. Energy tak ada. Saja dah untuk balik saja. Ya. Simpan untuk balik. Gantung balik. Okey. Kalau lepas tu patah. Turun bang. Ada dia. Kita tembus kat sini. Ada air kelapa ni. Buka mendung ni tak. Lepas ni kita nak pergi makan lah. Okey kan Logan? Boleh. Okey? Jom, boleh ke boleh? Okey. Abang ni dah. So kita kena cross lah. Okey. Alright. Ikut ke Batisan sikit. Jom. Sekali. Kita makan tu. Boleh. Jadi kami dah selesai di jalan dalam. Now kami nak pergi ke bersarapan lah. Okey guys. Perlu melalui bukit sana ni. Okey, tengok foto
Payahlah kotor. Baru lepas basuh basikal. Seronok ini. Seronok. Tempat yang kami tak pernah lalui ya. Kita makan dah. Habis dah operasi kita. Gantung.